dadam. Nak dengar cerita? Tak. Saya tak boleh dengar. Baiklah. Salam sejahtera kepada Tuan Pengerusi Majlis, barisan panel hakim yang adil lagi bijaksana, penjaga masa yang setia dan para hadirin sekalian. Nama saya Anastasia Lee. Saya dari SJKC Petek. Izinkan saya menyampaikan sebuah cerita yang bertajuk Kancil dan Sang Singa. Avimbawe. Dalam hutan yang sangat tebal tinggal si kancil. Dalam hutan yang sangat tebal ada sang singa. Di dalam sebuah hutan yang sangat tebal tinggal seekor kancil yang sangat bijak dan seekor singa yang besar dan kuat. Sang singa sangat sombong kerana dia menganggap dirinya sebagai raja hutan. Semua haiwan takut dengannya. Pada suatu hari, sang singa yang sedang berjalan di dalam hutan, telah berjumpa dengan kancil yang sedang makan buah-buahan di bawah sepohon pokok. Sang singa yang berasa sangat hebat dan mendekati si kancil dengan angkuh. Woi si kancil, aku adalah raja hutan di sini. Semua haiwan harus menghormati aku. Kamu tidak takut pada aku? Tanya sang singa. Si kancil tidak takut, malah tersenyum dan menjawab. Oh, sang singa, saya sangat menghormati kamu. Tetapi saya juga mempunyai kebijaksanaan yang boleh membantu saya hidup dengan tenang di dalam hutan ini. Sang singa berasa tercabar. Kebijaksanaan? Apa yang kamu tahu tentang kebijaksanaan? Aku lebih besar dan lebih kuat daripada kamu. Si kancil tidak marah. Sebaliknya, dia berfikir sejenak. Baiklah, jika kamu benar-benar ingin tahu, saya ada satu cabaran untuk kamu. Cabaran? Apa itu? Beritahu aku. Si kancil pun mencadangkan satu permainan. Mari kita berlumba lari dari sini ke hujung hutan. Jika kamu menang, aku akan mengaku kamu adalah
raja hutan sebenar. Tetapi jika saya menang, kamu harus berhenti bersikap sombong terhadap haiwan lain. Itu sangat mudah. Saya pasti menang kerana saya sangat cepat. Mereka berdua bersiap untuk berlumba. Namun, si kancil mempunyai ide yang bijak. Dia berpura-pura keletihan dan berkata, "Sang singa, saya sangat letih. Saya rasa kamu boleh mula dulu." Sang singa yang sombong setuju dan berlari dengan cepat. Si kancil mempunyai kebijaksanaan memilih jalan yang pendek. Tanpa disedari oleh sang singa, si kancil sampai di hujung hutan terlebih dahulu. Sang singa yang akhirnya tiba di hujung hutan terkejut apabila melihat si kancil. "Bagaimana kamu boleh menang?" "Kamu memang kuat. Tetapi kekuatan bukanlah segalanya. Kebijaksanaan dan perancangan yang baik juga penting. Saya mungkin kecil, tetapi saya tahu cara untuk menggunakan kelebihan saya." Sang singa yang berasa malu lalu berkata, "Kamu betul, si kancil. Mulai sekarang, aku akan lebih rendah hati." Para hadirin sekalian, izinkan saya berkongsi pengajaran daripada cerita ini dengan serangkap pantun. Pesta buku disambut meriah, singgah desyur membeli barang. Jangan bersombong sesama manusia. Hargailah kebijaksanaan semua orang. Sekian, terima kasih.